Berhenti serta-merta. Tangan dan kaki anda nampak runcing, tapi kenapa perut pula boncit seolah-olah sedang mengandung 4 bulan? Cepat hentikan diet ketat dan senaman kardio gila-gila anda. Anda sebenarnya sedang menyiksa diri sendiri. Ini bukan lemak biasa. Ini adalah perut stres. Apabila anda kerap berjaga malam menghadap telefon dan bekerja tanpa henti, hormon yang dipanggil kortisol akan menganggap anda sedang berada dalam bahaya. Ia akan bertindak mengunci tenaga di bahagian perut sebagai baju kalis peluru untuk melindungi badan anda. Pada saat ini, jika anda berani memotong pengambilan karbohidrat atau melakukan senaman intensiti tinggi (IHIT), badan anda akan terasa lebih terancam. Tahap kortisol bukan sahaja tidak turun, malah ia akan menyimpan lebih banyak lemak secara agresif. Terutamanya buat kaum wanita, ini mungkin tanda awal kepada PCOS, sindrom ovari polikistik. Mahu kempiskan perut boncit itu? Balik sekarang, padamkan lampu, mandi air suam dan tidur. Untuk masalah perut stres, tidur yang cukup dan berkualiti adalah ubat kurus paling mahal dan berkesan di dunia. Jangan lagi terlalu keras pada diri sendiri. Tidur lebih awal malam ini dan anda akan dapati lemak perut hilang dengan lebih cepat. Ikuti saya. Jom rungkai formula kehidupan.